38-nya isti'azah minta pelindung Nabi. Yang ke-38-nya Nabi SAW berlindung daripada picik tempat duduk pada hari kiamat. Masya Allah, ingat ke hari kiamat kan deh. Nabi SAW berlindung daripada picik. Picik ini mana sepik tempat duduk pada hari kiamat. Tempat hari kiamat ni orang panggil pada mahsyar ni, Allahu Akbar, pada yang amat luas. Tapi hipung manusia, manusia semenjak daripada Nabi Adam hingga sampai ke dunia kiamat tu, hipung di satu tempat ni kat Allah. Sepik benar. Hingga sampai ulama kata, tok guru kata, lebih pada ikan mengasai duduk dalam motor. Di atas satu kaki ni ada 1000 kaki pula balik atas. Pas tak berjijak kan? Satu kaki tapi balik atas ni ada 1000 kaki pula. Lepas tu jadi apa nak tahu? Lebih-lebih lagi orang sombong, orang hak duduk di atas dunia ni takabur. Nabi kita royak, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ala surati zarri yata'uhum nas. Allah Ta'ala hipung manusia, hipung orang takabur pada hari kiamat di atas rupa seremuk. Orang yang duk nyomong, kedebel, hebat, tak akuh di atas dunia ni, apabila sampai di hari kiamat, Tuhan ketik dia halus sebesar seremuk hingga sampai manusia menjijak di atas kepala dia. Lani dia nyomong berapa anak tangan dia, berapa budak dia, bodyguard dia, duduk escort dia tu, duduk jaga dia, duduk kawal dia berapa. Sombongnya dia. Tapi apabila sampai di hari kiamat, sebesar-besar orang sombong tu jadi rupa seremuk. Orang dia jijak tak kepala dia. Ni Nabi sendiri minta pelindung, takut di hari kiamat ni tempat duduknya sempit. Takut tempat duduk sempit. Nabi sendiri minta pelindung, bimbang takut tempat duduk di hari, tempat diri di hari esok ni sempit. Tak ada tempat duduk. Nabi nampak hingga sampai gitu. Rupa hari kiamat tu. Ada dia jadi Nabi, tapi dia sendiri duk takut. Nabi ni orang merendah diri, dia takut belakang. Kita ni orang panggil Masya Allah, amalan pun tak ada, berani belakang. Ada takut sekarang. Orang tak kisah main sejik pun berani. Ada tadi berani belakang, tak semaya pun tak apa, tak puasa pun tak apa, curi hak orang pun tak apa. Takut sikit buat ada takut apa. Allahu Akbar. Tengok ni seperti riwayat daripada Asim bin Humaid berkata, ya Asim, sa'altu Aisyah bima kana Rasulullah yaftatihu qiyam al-layl. Qiyam al-layl. Qala sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun kana yukabbiru ashran wa yusabbihu ashran wa yastaghfiru ashran. Soal aku, kata Asim, akan Aisyah, aku tanya Siti Aisyah, dengan apakah adalah Rasulullah SAW memulai ia akan qiyamul lail, semaya qiyamul lail, semaya diri malam, semaya qiyamul lail. Tu dia. Qiyamul lail dia panggil semaya malam ni, semaya qiyamul lail ni, semaya sunat tahajud orang panggil. Tu dia. Patut Asim ni tanya, Nabi kita apabila dia bangun semaya tahajud malam-malam ni, Nabi mula dengan hak mana dulu? Kau sudah ambil semaya Allahu Akbar, takbir selalu kau kena. Kau Nabi ada baca hak lain sebelum daripada dia nak takbir semaya qiyamul lail ni? Ada ke tak? Tanya Siti Aisyah. Aisyah ya tahulah, moga Aisyah jadi isteri Nabi.
Nah, dia duduk sebilik dengan Nabi, dia tahu kehidupan peribadi tegas masa dia duduk dalam rumah. Nah, Nabi buat apa? Dia nampak belaka. Lalu itulah nak tahu kehidupan Nabi semasa dia duduk di dalam rumah buat apa kata? Kena tanya bini Nabi. Pak ni Asim tanya bini Nabi, tanya Aisyah. Pak Aisyah jawab lagu mana? Berkata ya Aisyah, soal engkau akan daku daripada sesuatu yang tiada soal akan daku daripadanya oleh seseorang pun. Mau ni pelik hari ni. Soalan ini tak rajin orang tanya sebelum daripada mung lah tanya aku orang mula-mula sekali. Mula-mula tanya ni mung. Tanya kata Nabi buat apa sebelum pada dia semaya sunat tahajud, Nabi ada baca apa kata. Nah, Aisyah pun jawab. Nah, pak kita pun kalau nak bangun semaya sunat tahajud, kita mula hak ni. Tak ada salah. Nah, dan kita boleh tiru. Adalah ia Nabi SAW mengucap takbir 10 kali. Belum pada ia nak takbir semaya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 10 kali. Dan mengucap tasbih ia 10 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Dan mengucap istighfar ia 10 kali pula, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 10 kali. Belum pada dia nak semaya tahajud. Nah, Nabi kata mula-mula sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar 10 kali, subhanallah pun 10 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 10 kali. Lepas tu apabila lepas istighfar dan bersabda ia, lepas tu dia kata Allahumma ghafirli wahdini warzuqni wa'afini. Lepas tu wa yata'awwazu min dzikil maqam yaumil qiyamah. Ya Allah, ada pas pada dia pas pada dia kata Allahu Akbar 10 kali, lepas pada dia subhanallah 10 kali, lepas pada kata istighfar 10 kali, astaghfirullahalazim 10 kali, lepas tu Allahumma ghfirli warwahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampun olehmu bagiku dan hidayah olehmu akan daku, dan rezeki olehmu akan daku, dan afiat olehmu akan daku. Tu dia. Ni berapa perkara ni? 4 perkara. Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini. Nah, hak ni kalau di dalam antara 2 sujud kita panjang lagi kan? Tak haji. Pas berapa perkara hak dalam sujud, antara 2 sujud? Apa perkara? Berapa perkara hak kita minta dalam duduk antara 2 sujud ni? Berapa perkara kita minta? Cuba royak. Kena bila berada. Berapa perkara ni? Lapar. Bunyi orang tidur dulu jawab tu lapar. Bunyi balik tapi jawab tak lapar. Tu lapar perkara nah. Hak kita dak minta dak di antara 2 sujud tu lapar perkara nah. Nah, lapar perkara tu minta yang paling panjang sekali dalam semaya ialah lapar perkara kita minta semasa di dalam duduk antara 2 sujud. Lapar perkara. Bukan sikit-sikit itu. Bukan sikit-sikit tu. Buat kita kena sedar nah. Kena leda. Ni nak royak leda nah. Kelik di rumah buat karang, kena khabar. Nah, terus royak kita nah, kita nak peratur tak leh nah. Dia kata royak sosok nak peratur, nak peratur tak leh. Royak bagi kita. Pertama sekali, Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli, ya Allah, apalah olehmu bagiku. Tu sah. Rabbi ghfirli tu ingat lagi. Yang kedua, Rabbi ghfirli, lepas tu siaplah kau. Rabbi ghfirli, lepas tu warhamni. Yang kedua, ya Allah, wi rahmat kat aku, kesianlah kat aku banyak wahai Allah. Hak yang mula-mula Rabbi ghfirli, hak mula-mula sekali minta apa? Yang kedua nak wi Tuhan kesianlah. Warhamni. Lepas tu yang ketiga, yang ketiga, cepat. Rabbi ghfirli warhamni. Lepas tu
Siap habis kata Tuhan wi susuk pada ada kata semua. Yang ketiga apa? Rabbi firli warhamni warzuqni, ya Allah wi rezeki aku ya Allah. Ini nak rezeki ni warzuqni. Lepas tu hati yang ketiga, hanya keempat. Rabbi firli warhamni warzuqni warfa'ni, ya Allah akiklah aku, mu jangan biar aku hina. Warfa'ni, akik aku, akik. Jangan perendah aku, jangan biar aku jadi rendah, jadi hina. Jangan biar aku sesak, jangan biar aku susah, jangan biar aku hina. Dah nak pengkat tinggi tu haji. Dah jadi kru, dah jadi po, dah jadi po, nak wi tinggi, nak wi gaji mahal. Warfa'ni, kita minta dah tu. Ya Allah akiklah aku, angkatlah aku. Akak. Tu yang keempat. Lepas tu yang kelima. Wajburni, wajburni kita tahu mana apa? Wajburni. Mana apa? Wajburni hak ni hak kita nak belakang ni, ya Allah kayalah aku. Kaya dah wajburni kaya. Dalam kitab ulama dia tafsir wajburni ai aghnini, kaya olehmu ya Allah akan daku. Kaya dah itu tak kena ada orang lain. Dia kata babo ajak ya ana itu nak withai kaya, nak withai kaya. Ni wajburni mana kaya dah. Pakai nak tak jaga kaya pun tak semaya dah kot. Kalau semaya dah tak kaya lagi, mu tak tahu. Kata wajburni minta kaya. Yang kena. Wajburni wahdini, ya Allah pipailah aku, mu jangan biar aku sesat. Hidayah tunjuk jangan biar aku sesat, aku tak mahu jalan yang neraka, jalan yang sesat, jalan semua berala kita sih. Nah, itu yang kena. Pas yang ketujuh wahdini hak tak ni dah. Wa'afini, ya Allah wi aku selamat daripada perkara yang dibenci, mu jangan wi aku sakit, jangan wi aku susah, jangan wi tuni jangan. Wa'afini wi afiat ni selamat daripada benda hak kita benci. Wa'afini itu makna afiat, wi selamat. Afiat ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita kata wi selamat daripada perkara hak kita tak cak, kita benci, kita tak suka, wi selamat. Tu yang ketujuh tu. Yang kelapa yang terakhir wa'fu anni, hak yang terakhir ni wa'fu anni, ya Allah maaflah segala dosa aku. Nah ada tu ni dah sampai perkara cukup dah, nak apa lagi lah perkara dalam semaya dalam Rabbi Fili. Pas dia molek letak tu, dia molek letak tepat tu, molek dah. Molek ke mana? Dia sujud dulu mula. Sujud ni, tekah sujud ni kita rapat sekali dengan Tuhan. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat kita dengan Tuhan, jarak kita dengan Tuhan apa ni dekat sekali kita dengan Tuhan. Tuhan kesian, Tuhan apung, Tuhan maaf, Tuhan kasih. Ketika mana? Ketika duduk dalam sujud. Apabila sujud tu gak Tuhan raya kata, malaikat, buat apa habis dosa hak atas batu kepala hamba aku tu. Buat apa habis. Ya, nah, malaikat pun buat terbaik dosa. Lepas tu dia pun bangun nyata. Nah, bangun Allahu Akbar, bos nak baca Rabbil Fili. Nah, malaikat tanya, ya Allah, dosa hak buat saat ni nak letak di atas batu kepala dia pula ke? Nah, hak ni Tuhan supah ke malaikat, lah mung tak reti sekoti. Dia buat dah nak letak apa lagi? Dia buat dah dosa nak letak apa lagi? Dia buat dah. Tu. Lepas tu kita dekat sekali ke sujud, pas kita bakit. Dalam sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha sucilah Tuhan aku yang maha tinggi. Maha sucilah Tuhan aku yang maha tinggi. Tinggi Tuhan boleh ukur tak? Kaya tak boleh ukur. Tinggi tak boleh ukur ketinggian Tuhan. Kaya, kasih sayang, nak ukur tak boleh.
Pasal itulah setiap nama Tuhan kita terjemah kata Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Kasih belah, Maha Adil, amat adil, amat kuasa. Pasal apa kena berubah amat? Kerana sifat dia, setiap sifat tak boleh siapa dia nak ukur. Pas dia tinggi sungguh, tinggi tak boleh orang nak ukur. Sebab kita kata tinggi raja dunia, raja dunia tinggi sekoti. Dalam negeri tu tak ada siapa dia nak lebih sekahbuk lebih pada raja dunia. Apa ni? Nah, Allah Ta'ala ni lebih pada raja dunia. Raja dunia, nah, meretah berapa butir cangwak je. Nah, boleh jadi raja dunia. Tapi Allah Ta'ala, nah, tuai langit, tuai bumi, tuai kepada segala-galanya, tuai dunia, tuai akhirat. Pasal apa dia boleh ukur? Nah, tak boleh nak ukur ke abu. Tu orang panggil A'la, Allah yang maha tinggi. Lepas tu kita kata tu tekas masa sujud. Lepas tu apabila kita bangkit sujud posiat, Allahu Akbar, Tuhan kesebelah dah kita duduk sujud ni. Kita bangkit. Apabila kita bangkit kita kata Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mintalah perkara. Apa nak jadi? Jadi kita tak pandai nak kata jahil begitu tu tak jawab. Nah, betul tak Haji? Kecek mak sikit kena sudah ni. Nah, tu benda molek sangat tapi buat kita tak reti nak guna. Tak reti nak guna. Tak reti nak guna kau. Satu cedera Allahu Akbar, masya-Allah. Ni tengok ni. Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini wa yata'awwazu min dhikil maqam ya maqiyam. Ya Allah, apung olehmu bagi aku dan hidayah olehmu akan daku, dan rezeki olehmu akan daku, dan afiat olehmu akan daku. Lepas tu, dan berlindung ya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada picik tempat duduk, tempat diri pada hari kiamat. Apabila sampai hari kiamat, jadi tempat duduk tak ada. Tak ada tempat duduk, tak ada. Sebaik tak teluh, ketak. Pas duduk di pada mahsyar beribu-ribu tahun, kalau tempat duduk tak ada, duduk lagu mana? Sebab tu Nabi kita minta pelindung daripada picik tempat duduk pada hari kiamat. Nah, kita nak katakan Allahumma inni a'udzubika min dhikil maqam yaumal qiyamah. Nah dari itu. Allahumma inni a'udzubika min dhikil maqam yaumal qiyamah. Ya Allah, aku minta pelindung dengan Engkau daripada sempit tempat duduk pada hari kiamat. Ya Allah, memberi aku luahlah beri tempat duduk di pada mahsyar, di sirat. Nak beri duduk, nak beri tempat duduk hak luah. Kalau sirat, nah jemaah teh ada tergalai di atas mulut neraka jahanam. Nah sebesar urat rambut tapi nak beri lebar. Nak beri lebar, nak beri berjalan lakah sedap. Pasal setiap kita nak lakah mulut neraka belakang. Pasal tu ayat siap-siap dalam Quran, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tak ada seorang pun daripada kita semua kecuali kena jalan belaka di atas, kena lalu belaka di atas mulut neraka jahanam. Nah, wajib lalu. Nak pergi ke lain tak ada, tempat lain tak ada dah. Kena lakah maklak di atas mulut neraka jahanam itulah belaka pun. Kecuali hak lakah ni, hak lakah muda. Nah tu ya. Nah hak cepat. Nah lakah tu serupa dengan kilat menyamar tu. Tu dia. Nya tak terasa lah kata mulut neraka jahanam duduk di mana. Pasal cepat lajar. Allahu Akbar. Nah ibu bapa dan adik kakak ni kena dengar, kena ngaji pasal nak itu tane ke iman ni, tane ke yakin ni. Nah pasal orang panggil menega akhirat ni, dia tak ada kena pakai duit pitih. Dia tak ada kena pakai modal. Tak ada kena pakai duit pitih dak. Nah, modal dia iman, yakin, takut Tuhan tu hak banyak. Pas nak takut Tuhan ni kak, masya-Allah. Kalau malah Brahma, malah baca Quran, malah minta apung, nah malah dengar, nah dia tak masuk. Pasal slogan nak takut Tuhan ni,
Nah, selorang dia kena melalui dengar, kena melalui orang beroyak kita. Kena bubuh kok selorang telinga, kok selorang mata. Apabila mata dengan telinga kita boleh bubuh hal ni acak-acak, maka kita kau bertambah keyakinan, tambah takutlah. Kalaulah kita tak isi ni, tak isi dengar ni. Nah, we pandai bak ke Tuhan ni, we takut ke Tuhan gini kak, maka nah orang panggil sumak dalam hati kita ni, lubuk hati kita sumak dengan dosa dengan gapo kak. Nah, dia sapah banyak pelajar hati kita ni supaya payah dok tak ada di mulut selorang dah lah. Nah, hati kita ni pada mulut selorang. Nah, mulut selorang ni sapah banyak belajar dalam payah hak kita tak di selorang tu. Ia tak masuk, yang masuk itu baik pula. Kita pun dia dosa banyak, sapah banyak dalam hati kita, ilmu yang tak rasa. Lepas tu nak bersih, nak cuci selorang tu. Tak semi masuk dosa dalam hati tu. Nah, kena cuci selorang, cuci telinga, cuci mata, cuci mulut. Kena cuci dengan dengar ni. Ni kalau dengar malah kak, dia katuk. Sebab tu, ya apa tak ada takut. Dengar orang bel tak boleh mari. Nah, mokpok pun dia laweh beh. Ya sumak lubang selorang tu. Atau tak aja basuh lubang selorang ni siap tu haji, masya-Allah. Allahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ni boleh